Weh, Meng. Lihat, Meng. Lihat, Meng. Meng, kenapa tadi, Meng? Aku hutang dengan orang minta duit. Aku tak ada duit, nak bayar hutang. Ni sekejap lagi nak raya, nak pakai duit. Lepas raya nak pakai duit. Aku rasa nak jual kereta aku lah, Loy. Meng, jangan, Meng. Kau jangan jual kereta. Kalau kau jual kereta, kau nak balik kampung apa? Jalan kaki. Aku boleh tolong kau satu benda, satu suggestion. Macam mana tu? Okey, Meng. Kereta kau dah habis bayar dah? Habis dah. Cantik. Memang terbaik. Kalau dah habis bayar, aku recommend kau dekat Perfect Pajak Car. Kau boleh bawa kereta kau, duit pun kau dapat. Oh, ya. Iya, aku regular customer. Jom pergi sekarang, Loy. Sekarang, jom. Kita dah sampai Perfect Pajak Car. Sampai Jadi dokumen semua kau dah bawa? Bawa. Salinan IC, Bawa. geran original, bil air atau bil elektrik, payslip 1 bulan yang terkini. Yang paling penting apa? Kunci spare. Jadi kita kena pergi Sekarang. Jom kita pergi. Ya. Hai, selamat datang ke Perfect Pajak Car. Meng, ini yang aku cakap Perfect Pajak Car yang boleh bantu kau. Baiklah, Loy. Apa-apa pun aku nak buat segera, Loy. Cantik. Okey, Cik, sila duduk. Okey, Cik, boleh saya bantu? Okey, Cik. Saya ni pernah berurusan dengan Perfect Pajak Car. Jadi, saya recommend member saya ni dekat sini. Okey, dokumen. Okey, saya tahu. Inilah dokumen yang diperlukan oleh Perfect Pajak Car. Kalau boleh, proses cepat sikit, Encik. Okey, jangan risau. Proses kelulusan sangat mudah dan cepat. Loy, boleh ke dapat duit dalam masa kurang daripada 24 jam? Meng, kau relax Meng. Kau relax je. Proses kelulusan sangat cepat dan pantas. Tak sampai 24 jam tau. Uish. Tapi selamat ke? Ni aku nak beritahu kau. Akanlah aku nak recommend kau tempat-tempat yang tak selamat. Sini kalau kau nak tahu, Perfect Pajak Car ni SSM berdaftar, dijamin selamat. Kau jangan takut. Office pun ada kat Kepung. Ada senyum lah sikit. Ya, senyum lah. Kalau SSM berdaftar, memang aku percayalah. Kereta kau macam biasa kau bawa. Sini Perfect Pajak Car. Kalau kau lulus, kereta macam biasa kau bawa. Kau dapat duit lagi. Daripada kau nak jual kereta tadi, apa pun tak dapat. Uish, betul lah cakap kau, Loy. Memang terbaik lah. Itu pasal aku recommend kau sini. Tu. Kau punya kelulusan tu. Aku tak sabar lah ni. Aduh. Okey, tahniah Cik. Kelulusan pun dah diluluskan. Ini kunci kereta Cik. Okey, untuk duit kami akan buat online banking sahaja. Okey, mudah kan? Okey, sama-sama. Lama. Meng, betul aku cakap dengan kau, Meng. Oi. Kau nampak? Kereta kau dapat. Betul. Duit nanti dia masuk dalam kau punya bank. Online Ya, betul. Jom. Jom, gerak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, apa tunggu lagi? Perfect Pajak Car membantu menyelesaikan masalah anda.